Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syarira binti Abdul Rahman. Saya dari STP 2. Hari ini saya nak bertentangkan tentang keusahawanan digital. Di dalam projek ini, saya menggunakan 3 platform iaitu Shopee, Facebook dan Instagram. Ketiga-tiga ini saya pilih sebab ia sangat popular dan sangat sesuai untuk berniaga dalam talian. Shopee lebih formal kerana ada sistem jual beli dan perhantaran yang automatik. Facebook pula lebih fleksibel untuk buat promosi dan posting. Instagram pula sangat sesuai kalau kita nak tarik perhatian melalui gambar dan video. Untuk maklumat jualan, perhantaran dan produk, saya akan pastikan dalam semua platform tu saya sediakan maklumat produk, maklumat jualan dan maklumat perhantaran. Contohnya pelanggan boleh tengok harga, spesifik produk dan boleh pilih nak guna servis perhantaran yang mana, contoh JNT, Ninja Van dan sebagainya. Untuk logo dan followers Facebook, saya letakkan logo perniagaan supaya lebih nampak profesional. Saya juga perhatikan bilangan followers yang semakin meningkat bila saya aktif buat posting dan promosi melalui produk. Logo yang konsisten penting supaya pelanggan mudah kenal dengan jenama produk kita. Seterusnya, cover foto Facebook. Selain logo, saya juga letakkan cover foto yang menarik di Facebook. Ini penting kerana untuk tarik perhatian pengunjung yang pertama kali datang ke Facebook kita. Seterusnya, saya juga menggunakan 2 jenis pendekatan pemasaran iaitu hard sell dan soft sell. Kalau soft sell, saya kongsi cerita melalui info produk, contohnya secara santai. Kalau hard sell, saya terus ajak pelanggan untuk beli, contohnya macam buat promosi dan tawaran terhad. Selain itu, saya juga menggunakan teaser, iaitu posting yang membuatkan pelanggan bertanya-tanya. Contohnya, kita bagi sneak peek sebelum produk dilancarkan. Gabungan teaser, soft sell dan hard sell ini membantu naikkan engagement dan tarik lebih ramai pelanggan. Seterusnya, saya juga menyediakan halaman perniagaan dan maklumat yang lengkap seperti home, about us, our product dan contact us. Semua ni penting supaya pelanggan tahu siapa kita, apa yang kita jual dan macam mana pelanggan nak hubungi kita. Seterusnya, saya juga memasukkan promosi dan testimoni pelanggan. Promosi ini membantu tarik pelanggan baru dan testimoni pula tingkatkan kepercayaan pelanggan yang sedia ada. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengarkan pembentangan saya pada hari ini.